kadang sana orang-orang yang suka berhutang kayak utak itu nak do. Orang banyak lo orang berhutang yo nak do orang mana gah orang yang berhutang. Tapi orang yang berhutang kebanyakan nak do berhutak. Dia jalan ni kecek kan. Yo kau ni kecek kau. Yang suka butang je sesole di orang gara-gara kau butang taruisen. Orang ada butangnya tapi waktu membayarnya. Kalau kau butang, kau kau main lain timbul, kau kunci rumah kau 7 gembok. Lari kau, mandok kau dalam parak bagai. Ni kecik mana? Pandai mengicek kau. Pertamu tiba ke rumah. Menangi-nangi bayi buat-buati. Keluar yang mata darah kau. Tiba sekarang. Ni, pinjam lawak piti ni. Kau kamar kau buat tenggang lah ni. Nak duduk sana di sikur ni. Aku perlu keperluan sekolah nak. Kau balik bare. Segala macam. Ada tahu lah situ. Oh kau. Bara lu piti. Bara lu. Aku lagi piti kau bagiakan. Kasih bala nang gali balik lantak kau. Abang tu itulah orang menenggang awak. Beko diminta orang pitih awak kau ya. Nak 2 pitih. Keluar muncul tu lah. Baru 100,000. Baru 50,000. 300,000 nya. Pandai kau ngecek pas meminjam pitih tu ina takkan dah kau dah mana nangi kau. Bapak tambah tengah minta batenggang nak do ben sana boy buati. Tiba kau membayar baru pitih segitu baru. Kalau bang ngecek kau ada itu tolong kau bayar. Ijam ngecek di belakang kau baru segitu. Dia bayar hutang dia tu nya baru segitu. Orang banyak hutang le. Negara hutang. Kan negara kau hutang, ijam kaden yang kau orang kau hutang le ya le kau bala. Tinggi cek mana kau yo kau. Hutang tapi waktu tu duit kau tu nak selesai jo. Hutang kamari sudah hutang kurang belum nak lunak. Pas membayarnya orang lo nak kau sarang, orang lo nak kau apokan. Baru segitu piti segitu ke mana nak? Pasangkan. Parah lo mintanya hutang. Orang le jale kau 1,000 apa lo orang maleh kau ya. 1,000, 2,000, 10,000 piti dia tu jale. Orang banyak piti tu nyu piti ni diputar-putarnya untuk modalnya kau yo. Mau mutang-mutang piti berhutang ke orangnya hutang kau lengan ngecek kau pandai ngecek baru segitu piti baru segitu tipu menyalang woi tapi tangi kau nyalang lunak gigi kau pada lidah tipu membayar pandai kau ngecek ke orang-orang segitu piti pinjam lu muncul nak tahan lah doh pertamunya kau janji ke orang tu mana nangi untuk membeli barang ni sekolah anak laki nak ikut seluruh macam ada piti kau nak takkan kau hutang dah tolong kau bayar hutang kau tu tarang hari pangkat tu dia kau tu dia jale kau hutang kau di kau jale kau pamutui silaturahmi jadi gini untuk iyo sebenarnya kalau awak mau hutangan orang awak 2 piti hutang orang kau awak pinjaman ada palonya cuman kalau orang yang dihutang kau ndak lo ada utak ketek tu nak do le jale tu tolong dipikir lo orang para tu piti perlu zaman-zaman sini modeko pandang arana sagalo nanya tu takkan ada orang hutang-hutang lah mau bayar lah capek bayar jangan pandai kau mengicekkan baru segitu pitin 50,000 nya 100,000 nya bakal lapihan bana gaya meminta itu beko dia bayar lah piti dia nya tolong kau bayar gini jangan pandai kau mengicek kau orang dia tu je le beko dia pungkang kau je sapu kau bala hutang kancang mengiceknya itu hutang segitu tu nya salah negara sem hutangnya hutang kau ke negara tu jangan kau orang kau hutang dia je le lalape sasak kau dibuat orang dan orang nak do le do kau katai lu orang tu lelok seketek besok dia kau nak ikut saya untuk yang lah magi hutang lah bantu itu baca tu jadi pinjamnya piti le baranti lah nak kajang salahnya diterangkan pangkat dia kau kalau kau beko dan bahaya sapu oleh kau ndak dia menangkuk do tak tu hutang kancang membayar payah ayah nak tu gali duit gali dia tu nak selesai duit kau le jale tu sebelik pinggang kalau lah do bikin nak tak nak lupa sen pura-pura apa amnesia lupa ingatan sen hutang ada apa piti sini kan ya lupanya ada banyak piti nak baru segitunya kau hutang kau banyak pandai lo mengicek model tu kau orang tu mangkonya piak kalau apa tu fikir seketek dulu dia jalan tu terang berhutang sen nak pandai kalau lah do piti nak tak nak kau hutang tolong kau bayar hutang kau li terang hari kau tau bentuk kau ini sadalah nanya dia jalan kau bayar hutang tu balang